Tingkatan 4, Bab 2, Bantuan Kecemasan Heimlich Maneuver. Mak, tadi kan masa kami makan di kantin, ada abang tingkatan 5 tercekik makanan. Lepas tu pakcik kantin tu peluk dia dari belakang dan tekan-tekan perut dia guna kedua-dua belah tangan dia. Makanan yang tersangkut di tekak abang tu pun terkeluar. Nasib baik pakcik kantin tu tolong. Oh, pakcik tu buat Heimlich Maneuver, kaedah bantuan kecemasan untuk orang yang tercekik makanan. Heim apa, Mak? Heimlich Maneuver, satu kaedah bantuan kecemasan untuk membantu mangsa yang tercekik. Kaedah ni dinamakan sempena nama doktor yang telah menciptanya pada tahun 1974. Dr. Henry Heimlich. Beliau merupakan seorang pakar bedah toraks. Oh, jadi memang ada kaedah tu ya? Ya, betul tu.